Hello, Assalamualaikum. Mana anak Waalaikumsalam. saya? Okey, tengok hari ni untuk modul minggu yang ketiga. Semua orang dah bangun pagi ke? Tinggal dua orang je. Yang lain tentu tak bangun lagi kan? Awak semua okey? Okey tak? Kalau dah okey, letak tanda bagus dekat skrin. Kalau awak okey, tolong letak tanda bagus dekat skrin. Can you put thumbs up on your screen? Very good. Anas seorang je letak tanda bagus. Orang lain di mana? Okey, sudah ada. Kita nak pergi kepada kita punya modul untuk hari ini. Okey, baik. Saya faham mungkin awak belum berada dalam keadaan okey. That's why awak tak boleh on cam. Betul tak? Betul ke tidak? Betul kan? Okey, so sekarang murid-murid semua, kita nak pergi kepada kita punya modul untuk minggu yang keberapa sepatutnya? Aisyah Diandra, minggu yang keberapa? Minggu ketiga. Minggu ketiga, pandai. So kita nak pergi dekat modul kita untuk minggu yang ketiga. So, so, so ini dia minggu yang ketiga punya modul. Tengok, saya dah tulis terus minggu yang ketiga. Jadi kita nak tengok section A dan juga intervensi kita lah secara menyeluruh. Okey, kita scroll down dahulu soalan bahagian C. Aisyah Diandra dah buat ke belum? Dah buat ke belum soalan ni? Belum. Okey, berapa orang yang belum buat? Yang dia tak tengok lagi set soalan ni. Ada tak? Ramai kan? Okay, so kalau tak buat, it's okay. I will help you how to answer the question. Macam mana nak jawab soalan. Kita pergi kepada dengan soalan yang pertama. Masa kelas minggu, cikgu tak buat rakaman. Masya Allah, cikgu dah buat rakaman ke? Cuba cek, cikgu dah buat rakaman ke? Oh, dah ada dah rakaman. Okay, so Alhamdulillah. Masa minggu yang pertama, minggu yang pertama dan kedua, kita dah belajar tentang cara tumbuhan membiak lebih daripada dua cara kan? Contoh macam kangkung. Kangkung dia membiak melalui apa? Pokok kangkung. Pokok kangkung. Atau in English is water spinach. Okay, so water spinach atau pokok kangkung ni dia membiak melalui dua cara. Yang pertama melalui apa? Siapa ingat? Yang pertama dia membiak melalui apa? Kangkung. Siapa biasa makan kangkung? Siapa biasa makan kangkung? So, kangkung membiak dengan cara yang pertama adalah melalui keratan batang. Boleh tak tulis dekat tepi tu? Oh, stem cutting. Cara yang pertama. Cara yang kedua melalui apa? Melalui biji benih. Oh, by seed. So, inilah dua cara kangkung membiak. Ni cikgu bagi contoh tau. Buat elok-elok macam cikgu buat. And then awak letakkan dia punya contoh. Buatlah cantik-cantik. Sebab boleh jadi nota awak bila awak jadikan rujukan. Ya, so lebih kurang macam tu. Okay, nak tengok Aisyah Diandra buat. Cantik tak? Anas dah siap? Belum. Belum. Aira? Aira mana? Okay, buat dulu. Aira bagus. Cikgu dah siap. Baik. Cikgu nak teruskan boleh?
Boleh. Alright, so next kita nak pergi dekat soalan yang pertama. Soalan pertama saya nak minta seorang pelajar tolong baca. Saya Seorang ego. pelajar, siapa nak baca? Aira. Okey, Aira cuba. Laka dan leberkan dua jenis tumbuhan yang membiak melalui keratang batang. Yang membiak. Dia suruh lakar. Lakar maksudnya awak kena lukis lah, betul tak? Awak kena lukiskan dua jenis tumbuhan yang membiak melalui keratan batang. Adakah tumbuhan yang membiak melalui keratan batang ya? Ada banyak. Jadi awak kena lukiskan tumbuhan yang membiak melalui keratan batang dekat situ. Boleh? Okey, cikgu tunggu. Contohnya pokok apa ya yang membiak melalui keratan batang? Boleh bagi contoh? Pokok yang membiak melalui keratan batang. Can you give example of plant that produced by stem cutting melalui keratan batang? Apa contoh dia? Pokok ubi kayu boleh? Boleh kan? Pokok ubi kayu. Okay, so tapioca plant. Pokok ubi kayu. Saya mencari pokok ubi kayu. Di mana kamu pokok ubi kayu? Okay, sekejap. Tapioca. Tapioca plant. Ini bukan pokok dia. Ini saya dah jumpa dah pokok ubi kayu. Saya nak masukkan dalam gambar. Mana pokok ubi kayu? Okay. So this one. Sekejap ya. Saya nak ambil gambar pokok ubi kayu. So this one pokok ubi kayu. Okay. Gambar yang pertama ialah pokok ubi kayu. Paste. Saya paste satu je. Kenapa dia jadi banyak ah? Tak nak lah. Dia jadi macam tak cantik. How to put the paste. Ha, tak, dia jadi banyak lah. Kenapa dia jadi banyak macam ni? Dah, ini pokok ubi kaju. Saya lukis lah. Ada batang dia. And then dekat bawah ni ada ubi dia. Okey, batang ubi kayu. Daun dia bentuk macam mana tadi? Daun dia 5 ya? So pokok ubi kayu ada 5 daun dia. Saya pun lukis macam ayam je saya tengok. Okey, nak tengok awak lukis. Jadi ke pokok ubi kayu awak? Mana pokok ubi kayu awak? Aira, mana pokok ubi kayu awak? Aisyah Diandra, mana pokok ubi kayu awak? Satu lagi yang membiak melalui keratan batang ialah pokok kaktus. Kaktus pun membiak melalui keratan batang kan? So, ini Maaf, cikgu. kemudian Kita kita buat nak. buku surat berapa? Kita sekarang buat dekat muka surat 9. Awak baru masuk ya? Buruk betul lah pokok kaktus cikgu lukis. Pokok kaktus ada satu batang kecil. Ada cabang dia. Macam nak jadi. Macam tak nak jadi. Okey, sekejap. Yes. Itulah pokok kaktus. Dah. Lutfi lukis apa? Eh? Hmm. Aira. Yes, Aira dah lukis. Okay, tulis nama dia dekat bawah. Yang ni adalah pokok. Pandai Aira. Pokok ubi kayu. English tapioca plant. Okay, so dah selesai yang pertama. Sebelah ni pokok apa? Pokok cactus. Oh, cactus tree. So, tulis dekat situ dua maklumat tentang pokok yang ditunjukkan. Dah.
Ada tak pokok lain yang boleh dilukis lagi? Banyak. Ada banyak pokok boleh lukis lagi. Ha. So, yes, Lutfi dah buat dah pokok kereta Lutfi lagi tinggi pada pokok kereta saya lah. Cikgu Lutfi. Lagi, Adam mana Adam? Adam okey ke? Okay. Alright, so kalau sudah, saya nak minta Aira baca B boleh? Aira baca B. Apa, apa yang dapat kamu Faham? faham tentang cara membiarkan tumbuhan L? L ni Jelaskan. keratan batang. Okey, apa yang kamu faham dengan cara pembiakan tumbuhan L? L ada dua lah, keratan batang dan biji benih. So, apa yang dapat kamu faham tentang cara pembiakan tumbuhan L? So, awak boleh cakap tumbuhan L boleh membiak melalui, cuba tengok jadual, melalui apa? Tumbuhan L boleh membiak melalui, tolong tengok Keratan mereka. batang, keratan Dan benih, dan keratan biji batang benih, dan biji biji benih. benih. Tapi dia suruh awak explain tumbuhan L boleh membiak melalui keratan batang dan biji benih. So nak terangkan macam mana? Jelaskan. Contoh tumbuhan apa? L ialah dia boleh membiak melalui batang biji benih ialah pokok kangkung. Kangkung. Okay, dah. So, dah dapatlah menjawab soalan. Faham? Anyone di LP, please, how to answer the question? Siapa boleh tolong cikgu untuk jawab soalan ini dalam bahasa Inggeris, in English? Okay, ready? Siapa di LP? Lutfi di LP, right? Tak, saya dah jadi apa tu Ah, Melayu. awak Mak dah jadi saya, Melayu. Awak dah jadi Melayu. mak saya suruh sebab Ah, kat pukul apa tu ah. dekat exam tu tak ada bahasa Ada apa tu DLP. English. Okey, baik. So ini contoh jawapan dalam bahasa Inggeris lah bagi DLP. Plant L can reproduce through the stem cuttings and the seed. An example of plant L is the water spinach. Okey. So itulah contoh dia. Okey, baik. So tadi dah, sekarang Anas pula untuk jawab C. Silakan Anas. Anas, silakan. Nyatakan tumbuhan yang boleh mewakili J dan K. Okay, dia minta awak terangkan dua contoh haiwan yang boleh mewakili J dan K. K. Apakah haiwan boleh mewakili J dengan K? So, J ialah tumbuhan membiak melalui keratan Dan batang batang. sahaja. Keratan batang ialah pokok bunga raya. Or in English, hibiscus
Plant. Flower. Okey, lagi. Selain daripada tu sebelah ni. Okey, biji benih. Biji benih. Dia membiak melalui biji benih je. Apa dia? Ah, Ha. Buah-buahan yang besar-besar kebanyakan ni ada biji benih. Apa contoh buah-buahan yang besar ada biji benih? betul. Betik. Okey, so tulis kat situ pokok. Betik. English, papaya. Papaya tree. So papaya tree dispersed by ataupun reproduced by by seed. Okey, letakkan J dengan K. Kalau dah bagi tahu saya, teacher, I'm done. Teacher Amdal. Teacher Alright, Amdal. so can I scroll down? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, after C, kejap, kira dulu markah awak. Kira dulu markah awak. So, soalan satu, ada tulis nama satu markah, ini satu markah, total 2 marks. Dah. Number two, awak bagi soalan, kemudian awak bagi contoh, dapat 2 marks. Okay, next, awak beri jawapan, satu-satu dapat 2 marks. Total dekat sini, soalan satu ialah 6 markah. Betul tak awak dapat 6 markah? Cuba cek. Cuba cek. Betul tak awak dapat 6 markah? Betul. Betul. Okey, baiklah. Sebabkan awak betul, saya nak teruskan lagi dengan soalan nombor 2. We need to continue with the question number 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata apa? Lutfi tolong baca Lutfi nombor 2. Zakuan ingin menguji beberapa jenis cecair menggunakan kertas litmus merah dan biru. Hasil eksperimennya ditunjuk dalam jadual Jadual di bawah. di bawah. Ini tentang perubahan warna kertas litmus. Ada dua. Kalau air sabun, dia adalah bersifat alkali. English, alkaline. Alkaline. Then, cuka masam. Kalau masam, dia bersifat acid. Oh, acid. Bersifat asid or acidic. Nampak? Sekarang dia minta awak buat pemerhatian tentang air sabun je. Okey, baca dan tulis maklumat tentang pemerhatian air sabun. Apa air sabun buat? Didapati ha, kertas litmus, cuba tengok. Kertas litmus, air sabun dia apa? Kertas litmus apa yang dia tukar? Kertas Biru. litmus merah bertukar menjadi biru pada cecair apabila diuji dengan kertas litmus. Didapati kertas litmus, diuji dengan, bukan kertas litmus, dengan air sabun. Maafkan cikgu, cikgu tertukar pula maklumat. Didapati kertas litmus merah bertukar menjadi biru apabila diuji dengan air sabun. Okey, kertas limus biru berubah tak? Cuba tengok. Kertas limus merah dia kata berubah, kertas limus biru berubah tak? Tak. Tak berubah. Jadi tak payah tulis. In English, macam mana kita nak jawab? Okay. It was found that the red litmus paper turned blue when tested with the soup water. Okay. Dah. Teacher Amdan. Dah. Teacher Amdal. Alright, good. Baiklah, cikgu nak pergi kepada B. Kita nak pergi dekat B. State one observation about vinegar. Sekarang kita nak cari pula. Sama je buat macam air sabun tadi. Didapati, tolong cikgu seorang. Didapati kertas litmus. Cuba tengok kertas litmus mana yang berubah. Biru.
Biru, pandai. Okey, didapati kertas litmus biru berubah. Kertas litmus biru berubah menjadi merah apabila diuji dengan cuka. Okay, so in English, it was found that the blue litmus paper turned red when test with vinegar. Vinegar. Kamu semua dah sarapan ke pagi ni? Belum. 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 Kejap lagi awak sarapan. Okey. Kucing saya dah bunyi-bunyi dah suruh ambil dia. Dia nak sarapan. Teacher Anden. Ni nampak tak dia punya cermin mata? Kucing saya punya cermin mata kecil je. Hmm. Kecil je cermin mata. Tampak besar ni je. Besar jari je. Nampak tak? Nampak. Ha. Kucing saya dia pakai cermin mata. Lepas tu baru bawa dia jalan-jalan. Dia tak suka panas. Okey. Aira ada kucing ke? Ada. Ada berapa ekor? Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan C. Aira dah baca. Aisyah dah baca. Lutfi dah baca. Zarif belum baca. Zarif baru masuk ke? Okey, Zarif tolong baca C boleh? Ramalkan hasil jika air kosong diuji menggunakan kertas litmus merah dan biru. Ya, Jelaskan. air kosong tu air apa eh? Air kosong tu maksudnya apa? Air minuman or drinking water. Air kosong kan plain water, drinking water. Air kosong tu adalah bersifat neutral. Kalau dia bersifat neutral, adakah dia boleh mengubah kedua-dua warna kertas litmus? Jawapannya tidak. Ramalkan apa yang akan berlaku menggunakan kertas. Okey, so jawapan dekat situ kertas litmus biru dan merah berubah warna ke? Tidak. Biru dan merah tidak berubah warna. Awak dapat satu markah. Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana kita nak dapatkan markah yang kedua? Kertas litmus biru dan merah tidak berubah warna. Dapat satu markah. Kerana air kosong ialah bahan neutral. Okey. So inilah jawapan dia. Siapa tu? Saya dengar macam ada orang main game lah. Ada bunyi koin jatuh. Siapa eh? Siapa dapat koin tu? Alright, in English please. The blue and red litmus paper did not change. Did not change. Why? Change color because plain water is a neutral substance. Because plain color is a neutral substance. Alright, can I scroll down? Aira dah baca. Zarif dah baca. Siapa lagi yang belum baca eh? Siapa lagi yang belum baca? Baik bagi tahu cikgu. Aisyah dan Andra baca. Berikan dua contoh bahan yang mempunyai sifat kimia yang sama dengan cuka. Cuka maksudnya asid. Dua contoh bahan berasid apa? Cuka tak? Apple hijau. Apple. Oh, apple juice. Lagi? Limau. Pineapple boleh tak? Jus nanas. Oh, pineapple.
Apple juice. So, dapat 2 markah. Asam Jawa. Boleh tahu tak asam Jawa? Asam Jawa. Oh, tamarin. Tahu tak asam Jawa? Tahu. Ibu awak masak guna asam Jawa tak? Tak. Ah, tak. Kalau tak, macam mana dia nak dapat yang masam tu? Cuka boleh juga. Okey, tamarin ataupun asam Jawa. Okey, next. Untuk soalan 3, topik about food. Tapi cikgu nak stop dulu. Kita nak pergi dekat kita punya Blue Kit. Pergi ambil air sementara cikgu nak setting Blue Kit tu. Siapa nak minum air boleh pergi ambil air dulu. Sementara cikgu nak setting Blue Kit. Dan kita terus pergi kepada kita punya Blue Kit. Adakah orang nak ambil air? Kalau nak ambil air, boleh pergi ambil air dahulu. Under question of Blue Kit tahun 3. So this one. Year 3. Tak lama lagi awak dah masuk tahun 4 dah kan? Tajuk kita asid alkali. Tahun 4 susah tau, sains. So kena belajar dari awal. Awak nak pilih game apa? AO3. Ah, Nak tak kau AO3. AO3. Ni tag or trick ni. Kita cubalah ya. Awak tak pernah cuba lagi kan? Pernah cuba ke Pernah. belum? Belum. Dah. Belum. Dah. Dia macam permainan ada coach je, takutlah. Lagi.
Abu. Habis, juaranya siapa? Juaranya ialah Luffy. Tahniah. Nombor 2, Aira. Nombor 3, Zafir. So, ini adalah Teacher, kedudukan awak. Ya, saya. izinkan saya bagi tandas. Okey, cepat-cepat tau. Okey, so kita dah Okey. habis. Kita nak pergi kepada latihan kita yang berikutnya. So, awak kena jawab apa sekarang? Kena tengok soalan nombor 3. So, boys and girls, please refer your module page number 11. Muka surat 11 about the food pyramid. Berkaitan dengan piramid makanan. Okey, piramid makanan ada dekat situ. Okey, Tafiz Zarif, tolong cikgu untuk baca nombor 3. On mic. Raja di bawah menunjukkan piramid makanan Malaysia. Mhm. Berikan Beri dua contoh makanan di atas satu. arah satu. Arah satu tu makanan apa ya? Roti, Roti. Sini ada roti. Roti. Nasi. Nasi? Roti or bread, right? Lepas tu ada apa? Nasi. Betul. Okey, rice. Okey, baik. Yang atas ni, aras dua ni apa? Lemak kan? Lemak. Ya ke? Betul ke lemak? Sayur. So ini adalah piramid makanan. So piramid makanan gambarnya dekat situ adalah berkaitan dengan buah-buahan ke, sayur ke. Okey, dia kata dekat sini arah satu maksudnya makan banyak. Saya rasa macam salah je awak buat ni. So yang ini adalah warna hijau. Jadi buah-buahan warna hijau. Contoh seperti apa? Buahan. Makan banyak kan? Buah-buahan. Fruits. Selain daripada buah-buahan ada apa? Sayur, Sayuran. sayuran. English, vegetables. Okey, kat atas ni ada rice, ada bread, lagi ada apa lagi? Ada wheat ataupun ada gandum pun boleh jugalah. Okay, next untuk yang ke atas ni adalah produk tenusu, telur dan kekacang. Jadi contohnya ialah eggs ataupun telur. Saya pada telur. Saya pada telur. Apa lagi pada aras ni? Daging. Daging. Or meat. Ikan atau fish. Ikan. Or fish. Okay, dah. Atas kali ni kita kena makan sikit je. Apa contoh dia? Makanan. Contoh Lemak. lemak. Lemak dan juga garam dan Butter. gula. Okay, lemak tu maksudnya apa? Butter. Butter. Butter in English mentega. Mentega. Butter is mentega. So, butter. Lagi dekat situ juga ada sugar. Sugar apa? Gula. Sugar. Gula. Lagi satu yang masin tu ialah ialah garam. Okay. So cikgu letaklah garam ni dalam kumpulan ini, gula ni dalam kumpulan ini, butter dalam kumpulan ini, ikan dalam kumpulan ini. Okey dah. Safir nak tengok? Nak tengok lakaran awak? Let me see your sketch. Dah. Dah, okey. So kalau dah, saya nak minta awak buat dulu muka surat ni sebab senang. Soalan muka surat 11. Buat muka surat berapa Aisyah dan Andra? Muka surat 11, muka surat 12 dan muka surat 13. 13. Buat sendiri dulu boleh? Sebab soalan 3 dan 4 ni adalah soalan yang senang. Awak boleh rujuk buku teks. You can refer your textbook first. Okay, ready. You can refer your textbook. Cikgu bagi masa untuk awak jawab berapa minit? 5 minit. Selepas kita discuss, kita pergi dekat awak punya Blue Kit. Boleh? Blue Kit dah. Apa yang belum,
Kahut. Kahut. Okey, buat dulu. Dah habis.
Dah habis. So, mari kita jawab dulu soalan di bawah. Okey, soalan A. Saya nak minta Lutfi. Lutfi dah ada dah ke dekat tempat awak? Dah. Okey, Lutfi baca Lutfi. Beri dua contoh makanan dari aras Arah satu. satu. Jadi apa contoh makanan arah satu? Wah. Nasi dengan bijirin. Nasi dan bicuri. Betul ke dalam buku teks tu dia sebut? Am. Buah Yang kedua ialah sayur. sayur-sayuran. Oh, vegetables. Okey, makanan dari aras manakah baik untuk tembesaran? Tembesaran to grow. Nak besar makan apa? Teacher, Ah, saya tengok buku teks. Dia cakap ah. nasi dengan bijirin. Dekat bawah ya. Sekejap, saya tengok buku teks tahun 3. Sebentar ya. Ke dalam ini salah? Tak tahu. Sekejap. Kata aras makanan. Sekejap ya. Buku teks tahun 3. Sabar. Saya dapatkan dahulu buku teks tahun 3. Ini. Eh, Ini dia. Mari kita cari. Piramid makanan. Dia buku surah 44. Surah 44. Ni. Piramid makanan. Arah satu. Dia tulis kat situ rice kan? Kenapa dalam buku tu salah ya? Rice. Okey. So betulkanlah rice. Sorry tau. Ni. Betul kan? Buku teks ni dia kata rice. Cuba tengok. Ni buku teks awak. Betul kan? Dia kata rice. Betul? Cuba cek. Betul. Arah satu makanan ada mie, nasi, mie. Arah satu makanan. Okey, sekejap. Arah satu ada nasi, ada mie. Okey, arah manakah baik untuk tembesaran? Mana dia tulis tembesaran? To grow. Mana satu yang baik untuk tembesaran? Mestilah yang Aras, ada. aras ketiga. Aras tiga. Aras Betul. tiga. Tembesaran mestilah yang banyak. Cuba tengok sini tembesaran. Mesti yang banyak protein. So, mana yang banyak protein? Dua. Aras tiga. Aras tiga sebab tembesaran. Nampak ni? Tiga dia kata untuk tembesaran ni. Protein untuk tembesaran. Okay, next. Lagi soalan tu tanya, mengapa kita perlu makan makanan dari aras dua? Aras dua makan banyak. Buah-buahan. Kenapa? Buah-buahan fungsinya untuk apa? Cuba tengok kat sini. Buah-buahan. Menjaga kesihatan. Hatan. Menjaga kesihatan. Okey, dari aras soalan berikutnya di aras manakah piramid makanan Malaysia bagi ikan, ayam dan daging? Ayam, ikan dan daging dekat mana? Aras Aras ketiga. aras tiga. Ada lagi tak soalan tu? Cuba cek lagi. Kejap lagi kita letakkan. Okey. Berdasarkan piramid makanan Malaysia, cadangkan satu hidangan makanan seimbang dan terangkan tentangnya. So, dia cadangkan apa? Nasi lemak ya? Cadangkan satu contoh makanan seimbang. Ini dia lah. Nasi campur dengan ikan goreng, campur dengan sayur goreng dan tembi tembikai. Jangan lupa letakkan air kosong or plain water. Okey, dah habis. Nyatakan dua kesan makanan yang tak seimbang. Apa kesan makanan yang tak seimbang? Tengok dah cek ni. Kesan makanan tak seimbang. Kesan Sakit perut. obesity. Yang pertama apa? Obesity. Obesity. Nampak tu? Sedapnya ayam goreng ni. Hari-hari ayam goreng. Pagi ayam goreng, petang ayam goreng, malam ayam goreng. Berbuka puasa ayam goreng, sahur pun ayam goreng. Lama-lama dia akan jadi obesity. Iti. Kalau dia suka makan makanan yang manis, what happen to the teeth? Apa jadi dengan gigi dia? Gigi dia rosak. Perebutan gigi. Otus. Eh, Gigi, perebutan gigi.
Baiklah. Atau kalau dia tak suka makan sayur. Siapa sini tak suka makan sayur? Tidak suka makan sayur boleh menyebabkan Boleh. tak boleh berak 4-5 hari. Orang hari-hari berak dia tak boleh berak sebab dia ada sejenis penyakit namanya adalah sembelit. Alright. So sekarang cikgu tolong kamu isi maklumat. Bukan buah dah kat sini. Tukarkan kepada apa tadi? Nasi. Nasi Nasi dan dengan roti. so nasi dan roti. Nasi. Roti. Nasi. Alright. Kemudian roti. Alright. Dah. Eh, cikgu tak payahlah letak dua kat sini. Cikgu letak dua kat atas. Dua kat bawah lah. Betul macam ni kan? Betul. Teacher, saya rasanya teacher punya tu dah padam balik. Dah padam apa? Semua tu. Ni, Kat awak bawah. dah padam? Tak, dekat bawah tu. Oh ya, tak apa. Nanti cikgu padamkan. Ni turun bawah. Ni naik atas. Yang lain kedudukan dia betul. Yang ni je tertukar kan? Okay, Hmm. next. Makanan dari aras manakah tumbesaran? Tadi kita dah jawab. Aras tiga. Aras. All level 3. Mengapa kita perlu makan banyak makanan dari aras 2? Tujuannya untuk menjaga Kesihatan. kesihatan. Vitamin juga tujuannya untuk apa? Menjaga kesihatan manusia. Seperti apa makanan aras 2 tadi cuba tengok. Seperti Sayur. buah, buahan dan Sayuran. sayuran. Okay. English tu menjaga kesihatan dalam bahasa Inggeris apa? Menjaga kesihatan. Keep us healthy. Okay, to keep us healthy. Such as eat fruits and vegetables. Bukanlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Boleh tak awak senaraikan satu contoh buah-buahan kegemaran awak? Ada ke buah-buahan kanak-kanak suka? Kanak-kanak tak suka makan Tembikai. sayur. Kanak-kanak tak suka makan sayur, tak suka makan buah. Kenapa kanak-kanak tak suka makan sayur dan buah Dia tak bagi tahu. Saya suka makan apple, tembikai. Ya, Mango. apple, tembikai bagus. Ada orang tak suka makan buah-buahan tak? Ma- Mangga. It's not good ya. Tolong makan buah-buahan. Okay, next. Di aras manakah dalam piramid makanan Malaysia ikan, ayam dan daging? Sama juga. Aras 3. Oh, level 3. Okay, cikgu teruskan dengan soalan E. Based on the Malaysian food pyramid, suggest a balanced meal and explain. Tadi kita dah bagi tahu lah makan macam mana. Asyik Diandra, kita nak makan apa tadi? Nasi putih, Nasi campur, sayur, ikan goreng, campur, sayur, sayur goreng, semua goreng pun, campur, tembikai, tembikai, campur air 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 kosong. kosong. kotor. Inilah contoh makanan yang baik. More than two, kita boleh bagi dia 2 markah. 1 and 2, bagi dia 1 markah. Sahaja. Tu jawapannya ialah awak akan makan rice, fried fish, lagi apa lagi? Fried vegetable, watermelon and the plain water. Okay. Okay, next. State two effect of imbalanced diet. Kesan-kesan buruknya ialah obesity. English obesity. Apa maksud obesity? Sakit perut. Bukan. Obesity bermaksud kegendutan. Tahu gendut?
Tahu. So kegendutan maksudnya dia jadi sedikit berisi kan. Okey, yang kedua ialah perebutan gigi, ortus decay. Boleh juga tulis jawapan yang lain seperti sembelit or constipation. Sembelit or constipation. Alright, number 4. Nombor 4. Mhm. Kaca di bawah menunjukkan kedudukan planet dalam sistem suria. Alright. Mari kita namakan dia. Nombor 1 ni siapa? Utarid. Utarid. English? Mercury. Nombor 2 ni ialah Zuhra. Zuhra. English? Venus. Venus. Nombor 3 ni adalah Bumi. Bumi. Earth. Number 4. Marikh. Or Mars. Number 5. Mushtari. Or Jupiter. Jupiter. Okay, 1, 2, 3, 4. 5. Number 6. Apa? Nombor 6. Zuhal. Oh, Saturn. Zuhal. Oh, sekejap. Neptune. What? Saturn. Yang ini adalah Uranus. Dan yang terakhir sekali ialah Neptune. 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 Dah. Terus sekarang, apakah X? X ni apa jaluran ni? Namanya jalur apa? Jaluran tu namanya ialah Orbit. orbit. Okay. But you need to state the function of X in the solar system. Dia sebagai apa? Dia sebagai Laluan pergerakan planet mengelilingi matahari. Okey, tulis kat situ. Tujuannya ialah sebagai laluan bagi pergerakan planet-planet. Laluan sebagai laluan kepada pergerakan. Planet ada jalan ke sebenarnya? Tak ada pun. Tapi disebabkan oleh tarikan graviti, kita nampak dia macam jalan. The path of the movement of the planets around the sun. Tulis. Okay, the path of movement of the planets around the sun. Kalau dah bagi tahu saya, teacher, I'm done. Teacher, I'm done. Laju nyawa. Yeah, I'm done. Anas dah. Siapa lagi? Saya. I'm done. Okay, good. Aira. Teacher, I'm done. Adam dah siap ke? Dah. Dah. Bulatkan planet bumi. Okay, tunjuk cikgu mana yang awak bulatkan bumi. Di mana bumi? Nombor 3. Nombor 3. Jadi bulatkan bumi. Next. Nyatakan tempoh bumi untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Berapa lama dia nak keliling matahari? Tahun sama dengan 365 1/4 hari. Oh, tulis. Teacher, I'm done. Amalkan apakah yang akan berlaku jika bumi berada lebih jauh dari kedudukan sun. Bumi jauh sangat. Dia dapat cahaya matahari tak? Kalau dia duduk jauh sangat. Tak. Kalau tak dapat, apa jadi dengan suhu bumi? Suhu bumi Sejuk. 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 Kita boleh hidup di kawasan sejuk tak?
Boleh. Tak boleh. Dah lah tak ada matahari sejuk pula. Tak Terbit boleh. bermula jadi bagi bumi. Nyatakan satelit Apa satelit semula jadi bagi bumi? di bumi. Jawapannya ialah Bulan. The moon. the moon atau bulan. Nah, bandingkan suhu antara planet yang tertarik dengan Neptun. Hmm. Um, Mana lebih panas, mana lebih sejuk? Suhu planet utari lebih panas panas daripada berbanding planet Neptun. Neptune. So dia suruh buat banding kan? Okay. Hmm. The temperature of planet Mercury is hotter than Neptune. How to spell Mercury? Dah tak ada huruf dah kat sini. Apa yang hilang? In. Mercury huruf besar M. Mercury M tu huruf besar. Lepas tu Neptune N tu huruf Besar. besar. Dah bandingkan revolution peredaran planet mari dengan mustari pula. Mana yang lebih jauh? Tempoh peredarannya. So tempoh peredaran planet mustari lebih lama. Mustari lebih lama berbanding mari. English, the duration of revolution of the Jupiter is longer than Mars. Okay. Kalau dah beritahu saya, I'm done. Teacher, I'm done. Adam, Khalid, finish. Teacher, I'm done. Afika. Finish. Okay, so kalau dah siap, cikgu terus soalan ke akhir. Dua ahli dalam sistem suria selain daripada planet. Daripada planet ada apa? Ada Ada komet. komet. Lagi satu. Ada jalur aster. Lalu Esther. Alright, atau asteroid. Bahasa English. Asteroid belt. Dapatlah jawapan H and I. H and I. Habis? Dah. Okay. So kalau dah habis, kita nak pergi kepada aktiviti kita. Yang kedua, sebelum awak jawab soalan bahagian A dengan bahagian B. Aktiviti kita yang kedua itu namanya apa? Wood. Kahoot. So let's Kahoot. Teacher, saya bertandas. Okay. Mana dia? Mana dia permainan awak ni? Teacher, kita buat tajuk apa? Awak nak ambil tajuk planet ke? Nak Solar system lah. buat kan? Semalam tahun 6 berjaya sampai level 4 robot run. Jadi tahun 3 boleh tak kalahkan tahun 6? Boleh. Boleh. Okay, cuba kalahkan tahun 6. Dia orang berjaya sampai level 4. Tapi tak boleh lah, banyak sangat orang mati. Tu aku kena pandai-pandai lah bagi arahan dekat kumpulan awak. Boleh? Boleh. Yes, sir. Okay, ready boys and girls, please join your Kahoot. Harap-harap tak ada orang yang tidur lah. Kena bagi arahan tau. Hmm.
Okey, boleh cikgu teruskan?
Level berapa? Sikit lagi nak sama dengan tahun 6. Tahniah. Alamak, Aira nombor 1 lagi. Orang botak tu saya. Anas nombor 1. Explorer. Zafi nombor 1. Tahniah semua. Okay, sudah habis. Adam nombor berapa Adam? Adam nombor 3 untuk Explorer, right? Okay, baik. Kita nak tutup. Kita nak sambung buat latihan. Latihan mana sekarang murid-murid? Latihan bahagian A dan juga bahagian B. Boleh tak jawab sekarang bahagian A dengan bahagian B tu? Boleh. Boleh. Jadi Andra dah siap ke bahagian A dengan bahagian B? Belum kan? Jadi tolong jawab dalam masa 5 minit. Kalau ada yang tak faham boleh tanya cikgu dekat chat. Boleh? Okay, jawab sekarang. In 5 minutes. Dalam masa 5 minit.
Alright, dah tamat. Dah siap ke belum? Dah siap? Okay, kita nak pergi kepada soalan bahagian A dahulu. Okay, awak tulis nama dekat chat. Siapa nak jawab soalan satu-satu. Nanti saya panggil nama ikut nama yang ada dekat chat. Nombor satu, giliran siapa nak jawab dulu? Tulis nama dekat chat. Zafir. Okay, Zafir nombor satu ready. Nombor dua, nombor tiga jawab kat bawah tau. Tulis dua siapa. Contoh, saya tulis kat sini. Dua, Aira. So Aira lah jawab. Okay, baik. Teruskan Zafir nombor satu. Zafir, cikgu dah tak dengar suara. Mana Zafir? On mic. Raja di bawah menunjukkan satu set gigi manusia. Antara Mhm. berikut yang manakah benar tentang set gigi di atas? Yang manakah benar tentang set gigi atas? Cuba awak bilang ada berapa gigi dia? 2, 4, 6, 8, 32. 10, 12, 14, 16. 16 atas, 16 bawah. Berapa gigi semua? 32. 32. Kalau 32 batang gigi itu adalah merupakan set gigi apa? Tekan. Gigi kekal. Manakah yang berkaitan dengan gigi kekal? C. Lapisan enamel dan dentin yang tebal. Ya, so jawapannya adalah C. Bagus. Jawapannya tepat. Enamel dan dentinnya yang tebal. Okay, soalan nombor 2. Nombor 2, Aira. Ready? Kaca di bawah menunjukkan organ pencernaan Ha, manusia. Antara berikut yang manakala fungsi organ X. X ni organ adalah X? usus. Usus jadinya tujuannya untuk apa? Usus adalah untuk menyerap nutrien daripada Makanan. makanan. Okey, nombor 3, Aisyah Diandra. Antara haiwan berikut yang manakah bukan haiwan omnivor? Bukan. Kalau bukan, maksudnya kemungkinan dia adalah carnivore, dia adalah herbivore. Ini omnivore. Ini omnivore. Ini omnivore. Jadi yang bukan ialah D. Kerana ular sawa adalah merupakan sejenis Oh, carnivore. Okay, tulis carnivore. Alright, nombor 4. Silakan soalan nombor 4. Nombor 4 yang sepatut jawab ialah Lutfi. Adam nombor Antara 5. antara yang berikut yang manakah ialah cara pembiakan tumbuhan X dan Y. X dan Y. X membiak pokok buluh. Tulis kat tepi tu. Pokok buluh. Oh, bamboo tree. Bamboo tree reproduced by. Dia membiak melalui apa? Bam, Gerak bam, batang ke ataupun anak pokok. Dua-dua boleh kan? Okay, tapi yang ini melalui spora. Jadi mana jawapan dia? D. Pandai. Okay, next. Anas dulu nombor 5. Okay, ready Anas? Susah soalan Ajar nanti. ajar di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Iman untuk melukai si padu guli. Mhm. Iman memasukkan 4 biji guli ke dalam sebuah beaker yang mengandungi 20 cm 3 air. Aha. Berapakah isi padu bagi sebiji guli? Sebiji guli. Okey, sekarang ni tanpa guli ialah tanpa guli berapa? 40. Tanpa guli, tak ada guli ialah 20. Ada guli 40. Kemudian maksudnya beza dia berapa? 20. Kita cuma kena bahagi dengan 4 guli. 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi sebiji 5. guli berapa sama? 5. Ada je tak jawapan 5? Ada. Ada. Jawapannya ialah 5. hmm,
5A. Terima kasih Anas. Yang nombor 6, siapa lagi belum? Adam. Adam mana Adam? Ya, Adam jawab Adam nombor 6. Raja Afiqah di Anas bawah, nombor 7 ya. raja di bawah menunjukkan sehelai daun yang diletakkan pada kertas peta ber- berukuran 1 Hmm. cm darab 1 cm. Yes. Berapakah anggaran luas daun di atas? Boleh kat situ. Lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh sama dengan 1. Dan sekarang kita lihat. 1. 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 Ada tak lagi lebih? Ini tak sampai. Tak sampai. Ini lebih kan? 1. Ini tak sampai. Tak ada dah. Jadi bilang ada berapa satu cikgu letak? 4. Ini 4. Campur 5, campur 4, campur 1. Berapa jawapan dia? Tolong kira. 14. Ada tak jawapan 14? Ada. 14. Jawapannya ialah B 14 cm. Faham tak macam mana nak dapat 14? Faham kan? Okay, next. Soalan nombor 7. Afiqah Hana. Mana Afiqah Hana? 7 on mic. Raja di bawah menunjukkan dua jenis objek. Mhm. G, K. Apakah yang akan berlaku jika kedua-dua objek di atas diletakkan di dalam bekas berisi air? Ya, kalau kita letak dalam bekas yang berisi air, apa yang akan berlaku? So, jawapannya J timbul, J timbul, J timbul manakala K tenggelam. Betul tak? J timbul manakala K tenggelam. Jawapannya ialah A. Okay, next, soalan nombor 8. Siapa lagi tak jawab? Saya rasa semua orang dah jawab. Betul. Aina mana Aina? Aina jawab nombor 8. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat kimia bahan yang dijalankan oleh Farid. Alright. Antara berikut yang manakah menunjukkan perubahan warna kertas litmus merah dan biru yang betul apabila Apabila dicoba dalam air air garam itu. garam. Air garam ni adalah neutral. Letak kat sini. Air garam adalah neutral. Kalau neutral, dia berubah tak kertas limus biru dan merah? Dua-dua tak berubah. Cuba awak cari jawapannya yang tak berubah. Merah jadi merah. Tiada perubahan, tak ada perubahan. Maka jawapan nombor 8 ialah B. Okay, so dah habis. Kita pergi nombor 9 dan 10. Sekali lagi saya nak minta Zafir. Nombor 9, Lofi nombor 10. Silakan. Antara berikut yang manakah benar tentang planet utarik? Utarik. Mana benar tentang utarik? Dia nombor 1 kan? Planet Planet yang yang paling hampir dengan paling matahari. Pandai. Okey, 10. Lutfil. Raja di bawah menunjukkan seorang pekerja binaan menarik tali yang melalui Melalui kapal. takal. Okey, Apabila pekerja melepas tali ke bawah, apakah yang berlaku? dia turunkan tali ke bawah. Apa jadi dengan benda ni? Bata akan bergerak ke bawah. Bata bergerak ke atas salah. Bata kekal ke tempat asalnya. Dia kata apa berlaku? Melepaskan. Lepas turun ke bawah. Jadi bata akan bergerak ke bawah. So jawapannya Bawah. ialah B. Dia kata melepaskan ke bawah kan? So Hmm. jawapannya A. Dia letak dekat situ per 10 berapa awak dapat. Okay, sekarang kita nak pergi pada bahagian B. Padankan tabiat pemakanan haiwan dengan jenis makanan dia. Kalau carnivore, dia hanya makan haiwan lain. Omnivore, dia makan kedua-dua. So, awak jawab ini dapat 1. Awak jawab ini dapat 1. Total berapa markah? 2 markah. Soalan B.
The diagram below show a type of animal dentition. Circle the animal that have the dentition above. This one ialah haiwan herbivore. Siapa herbivore? Kerbau. Siapa herbivore? Kambing. Dia suruh tanda berapa? Dua. Dua. Kenapa dua? Sebab ada dua markah. So tanda sekurang-kurangnya dua. Habis. Okay, next, soalan terakhir. The diagram below show the use of fixed pulley. Ini fixed pulley ya. Lakarkan arah gerakan tali dan beban semasa dinaikkan. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Jadi lukis tali ke atas. Kan dia turunkan ke bawah. Buat macam cikgu buat. Baru dapat dua markah. Dah. Gariskan jawapan yang betul. Takal digunakan untuk menambah ke memudahkan kerja? Mudah. Memudahkan kerja. Memudahkan. Make work easier. Nombor tu, apabila tali ditarik ke atas, beban akan bergerak ke? Tarik ke atas. Apa jadi? Tarik ke atas. Dia akan ke bawah. Dia akan ke bawah. Downward. Tarik ke atas. Tu dia akan turun bawah. Okay, tarik ke bawah. Dia akan naik ke atas. Alright, habis. So, itu kelas kita untuk hari ini. Selamat di Bali. Kita semua tak sambut di Bali kan? Okay, so selamat bercuti semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Thank Jangan you. lupa Bye. Thank you. Bye. mandi. Bye-bye. Bye.